kat tempat lah. Ada duit tak? 1,000. Duit 1,000 bukan siling. Tiba-tiba siling kau nak buat apa? Nak buat libas kepala kau? Siling 1,000. Nak bayar siapa? Banyak. Nak bayar siapa? Ijab kabul tetap ijab kabul masalah dia. Ijab kabul apa bos? 18. Tak lah, lagi cakap dengan Iman sini. Masa kita naik bot kan papa ijab kabul apa? Kan korang tournament. Siapa ikan paling besar? Siapa ikan paling besar bagi 700, siapa paling banyak dapat 300. Masa tu kita baru je naik bot. So open untuk semua orang. So sekarang ni geng, tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga, tempat keempat dan tempat-tempat ke. Kalau ikut besar, tempat kedua. Okey, sekarang ni ikan siapa ni? Ojek. Ni ikan siapa ni? Mochi. Yang ni ikan mokcik, ni ikan oyak eh? Ah. Macam mana kau paling kecil kau dapat paling besar? Macam mana tu? Tak ada, aku tiba-tiba dapat. Rezeki. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah. Oh, tahniah, nak buat apa duitnya? Uyat. Nak buat apa? Tak tahu. Tadi kan dah cakap dengan kakak. Pegang dulu. Tu berapa? 200 buat makan boleh. Ni pegang 500 ni Dia kata dia nak belanja orang. Boleh. Ni 1. Ni ikan apa? Ikan terbanyak Berapa ekor? 27. 27 ekor. 1, 2, 3. Boleh lah. Woo. Wah, tahniah. Dia fight ni. Masuk saham. Akak. Semua berbalik ke aku. Okey, ni Iman. Dia nak saham ni. Masuklah. Berapa ni? 500. 500. Ni 200. Jangan campurkan nanti. Ni ingatkan Iman 300. Masuk 300 dia masuk 500. Ya 200 tu boleh belas taruh. Pau je. Dia apa dah hal, kena pau saja je dia. Okay, geng, so pertandingan mancing trip sehari. 100 ni anak Okey lah. Tadi kita tak ada kapten. Tak ada kapten. Tak ada. Video ada video. Buti. Dia autopilot. Boat autopilot cari spot. Dia tak payah nak drift. Orang kata, Boyan, bottom drift ke? Bukan. Bottom parking. Tak ada handbrake. Satu hari satu malam Malam kita bersia-sia. Malam ni. Buat untuk khas goreng kunyit je. ni koyak-koyak. Tinggal. Untuk Acik Bob. Cik Bob. Cik Bob. Okey dah.